Kenapa dengan skrin komputer kita ni? Semua data kerja kita mula hilang. Tunggu jap. Ia bukan masalah teknikal biasa. Sistem kita diceroboh. Selamat datang pengguna. Saya Aida. Kecerdasan buatan sistem ini. Raksasa Cyberbot sedang memadamkan ciri murid RPM daripada pangkalan data pendidikan negara. Adiwira RPM, kita orang ke tu? Ya, sistem memilih kamu kerana kamu memiliki kualiti pemikir dan komunikator. Murid sekolah malas. Diorang just copy paste AI tanpa berfikir. Aku akan musnahkan masa depan diorang. Tak. Kita orang guna AI sebagai alat pembantu untuk berinovasi, bukannya untuk menipu. AI yang beretika bermula daripada pemikiran manusia yang bijak. Rian, jom kita gabungkan kuasa. Kerja sepasukan. Aida, jana kod keselamatan berdasarkan nilai integriti dan prinsip murid RPM. Memproses. Analisis data selesai. Melancarkan mod etika digital. Kuasa Adiwira RPM. Bila menggunakan kebijaksanaan manusia, itu keluhanku. Kita berjaya, Rian. Bukan diselamatkan data je, tapi kita sedar betapa pentingnya watak murid RPM dalam diri kita. Betul tu. Teknologi dan AI seperti Aida hanyalah alat yang mencorakkan masa depan negara dengan bijak, berprinsip, patriotik, ialah kita, murid Malaysia.